Apa sal harga kita susah nak lawan kompetitor ni? Kos kotak custom kita je dah RM3 satu, bos. Buang ego premium packaging kalau brand kau baru nak naik. Customer bayar untuk produk effectiveness, bukan nak simpan kotak kau. Guna packaging standard dulu. Bila cash flow dah lebat, baru kau sibuk pasal estetik. Bulan ni kita bagi free rantai kunci, stiker dengan beg kain. Bos sedar tak? Benda ni dah telan 15% dari net margin kita? Berhenti bagi freebies yang tak add value pada core product. Ini bocor halus yang perlahan-lahan bunuh profit kau. Jual offer yang solid. Kau tak payah bribe customer dengan barang rempit semata-mata nak close sale. Bos, supplier nak naikkan harga bahan mentah lagi bulan ni. Order je lah macam biasa. Malas nak cari kilang lain. Kau tak boleh malas buat supplier audit. Jangan stuck dengan satu supplier je. Lawan harga, cari kilang baru dan negotiate volume discount. Kau potong COGS 10% dari supplier, tu bermaksud profit bersih kau naik 10% secara free. Berhenti salahkan market bila harga kau tak masuk akal. Masalahnya costing structure kau yang barai. Potong kosmetik yang tak perlu. Fokus pada quality produk dan margin bisnes kau. Betulkan game plan costing kau hari ni juga. Follow account ni untuk level up bisnes kau.